Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hannah Yeoh menegaskan bahawa kejayaannya memenangi kes saman fitnah terhadap bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan bukan bertujuan mendapatkan ganjaran kewangan, sebaliknya demi menegakkan kebenaran. Menurut laporan Sinar Harian, perkara itu dinyatakan Hannah selepas peguamnya, Datuk S. Ambiga mengemukakan pandangan tersebut dalam satu sidang akhbar susulan keputusan Mahkamah Rayuan di sini pada Selasa. Mahkamah memerintahkan Musa membayar ganti rugi berjumlah RM250,000 berhubung kenyataan berunsur fitnah berkaitan isu kristianisasi yang dibuat dalam sebuah forum 6 tahun lalu. Sebagai ahli parlimen segambut, Hannah meluahkan rasa lega apabila keputusan berkenaan akhirnya membersihkan reputasinya daripada tuduhan yang berunsur perkauman dan keagamaan. Ini menunjukkan dakwaan yang dilemparkan terhadap saya merupakan satu penipuan. Imej saya sudah rosak sejak 6 tahun lalu, namun paling penting perkara ini telah dibuktikan oleh mahkamah, katanya. Pada Selasa, Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa Musa perlu membayar ganti rugi RM250,000 kepada Hannah atas fitnah yang dikaitkan dengan isu kristianisasi dalam sebuah forum di Universiti Teknologi Mara pada tahun 2020. Keputusan itu dibuat oleh panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Datuk Azimah Omar yang kini berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan selepas membenarkan rayuan dikemukakan Hannah. Dua lagi hakim yang turut bersidang ialah Datuk Dr. Chukah Singh dan Datuk Dr. Shahnaz Sulaiman yang juga mengarahkan Musa membayar kos mahkamah sebanyak RM60,000 kepada Hannah. Mengulas lanjut, pemimpin DAP itu berkata sepanjang tempoh 6 tahun, beliau terpaksa berdepan pelbagai tohmahan dan maklumat palsu yang tersebar luas di media sosial. Jelasnya, keadaan itu bukan sahaja menjejaskan reputasi dirinya, malah mengelirukan masyarakat, lebih-lebih lagi apabila tuduhan tersebut datang daripada seorang individu yang pernah memegang jawatan Ketua Polis Negara. Beliau turut menegaskan bahawa sebagai bekas penjawat awam, Musa seharusnya lebih berhati-hati dan memastikan setiap kenyataan dibuat berlandaskan fakta yang tepat, bukannya tuduhan tidak berasas yang boleh menimbulkan salah faham dalam kalangan masyarakat.